Kita sedang membuat siasatan sebab pihak polis telah menerima aduan. Satu report telah dibuat oleh mangsa pengadu apabila beliau balik ke rumahnya mendapati rumah berselerak dan beberapa barang peribadi telah tiada. Dan beliau mensyaki bahawa ianya mungkin hilang apabila serbuan dan pemeriksaan dilakukan oleh pihak IPD Kajang. Ekoran daripada report tersebut dan aduan daripada mangsa, pihak polis telah membuka kertas siasatan di bawah Seksyen 380 Kanun Kesiasaan. Dan kesemua pasukan serbuan tersebut buat masa ini telah ditangkap untuk ada pegawai dan ada anggota, tapi saya tak boleh perincikan. Maklumat diterima berkaitan dengan bunyi bising, dipercayai ada hiburan daripada tengah malam hingga awal pagi. Justeru pemeriksaan polis adalah untuk mengesahkan sama ada betul atau tidak berlaku aktiviti hiburan tengah malam lah.